Hari ni genap 3 tahun dah my mum meninggal dunia. And that's mean dah 3 tahun juga I makan ubat cair darah and kolesterol untuk minus stroke. Tak sangka after 3 years I kena prepare untuk surgery buang ovari pula. Sebelum ni I stuck dekat Dr. Bius sebab masa tu I tak sihat and I kena warded untuk diorang monitor my health condition. And esok I kena buat echo untuk cek jantung and I ada kena jumpa balik Dr. ONG untuk pastikan yang I fit untuk my surgery. I harap sangat surgery I tu tak akan kena postpone lagi sebab I takut air dekat perut ni akan kelang macam hari tu. Sebelum ni air dekat perut I ni dah ke paru sebelah kiri and paru I betul-betul totally collapse. I kena I perlukan bantuan oksigen and kena keluarkan almost 3 to 4 liter dekat lung saja. Dekat perut tu tak keluarkan air lagi. Tapi so far Alhamdulillah sampel air yang dekat paru tu doktor cakap bukan kanser. Sekarang ni ovari I, diorang nak cek ovari I pula. So I kena remove ovari dan check sama ada ovari tu adalah kanser ataupun tak. Then I hopefully lepas tu air pun tak ada lagi terkumpul kat perut ni dan tak efek pergi ke lung semula ke, tak efek ke mana-mana organ lain pula. Doakan I esok I fit untuk surgery 12 hari bulan ni and surgery tu went well. Semua selamat, I selamat. Sebab I harap sangat I dapat sihat macam dulu. Doakan I.